Hello guys. So kali ni Din dan Fuza ada di Batam. Kita nak try ni katsu, and dia one of katsu paling sedap yang kita pernah try lah. So Din order ni chicken cheese katsu. This enak gila. Dia pasal dia punya cheese tu, dia punya salty cheese tu kena dengan dia tepung of tu katsu tu. And then daging dia buat daging lebih flavorful, and cheese tak memuakkan. So dia pun ada makan dengan sos ni, sesame sauce, tapi tak apa-apa, enak lah pasal dia masam, tak kena dengan daging dia. Tapi traditional lah. Tapi dia juga order ni beef, beef black pepper. Ni bit kering pasal dia punya black pepper dia resap dia punya juicy of the daging tu. And then Fuza pula order ni guksu katsu ni. Memang bau dia datang dari ni, kita masak ni bau sedap gila tak. Seolah-olah macam wagyu, tapi tak tahu lah meat apa dia pakai. Tapi ada babatnya tu, nampak daging ada babat sikit tu. And then kalau dia masak, dia cair dengan cheese. So ada cheese layer dengan daging. Kalau nak ambil tu susah nak ambil pasal dia very lembut dagingnya dengan cheese tu. Memang best tol. And then dia makan dengan nasi lah together kan ni, best. Then kita pun try tahu goreng gitu tapi matai sauce. Okay pasal kita makan daging semua best. So masa try macam underwhelming lah, tapi best juga. Dia rasa flavorful. And then kita try ni milk pudding. Ini quite shocking because Din tak thought ni macam maybe macam tahu soya bean milk, tapi tak. And dia lagi best tau.